So maksudnya daripada kecil masyarakat Cina dari segi kekeluargaannya memang didik untuk save dan jimat. Betul. They save dan jimat duit, and then dah besar, dan pada masa yang sama you cari juga duit sebanyak mungkin. Yes. Dia lebih kepada cari duit, tapi dalam masa yang sama memang menjimat. Sangat jimat. Kalau kita keluar sama-sama, macam keluar negara kan, saya dengan family saya keluar negara, kita kan duduk bas ke van ke apa benda kan. Duduk dalam situ, you tahu tak I tadi jimat macam mana? I punya tips jimat tu macam mana? So, kita dah biasa dah. Jadi kita fight tu bukan siapa beli lebih mahal. Kita fight siapa pandai jimat. Jadi mak pun akan kata, bijaklah awak anak aku ni. Macam, so, bila mama wawarkan benda tu, anak pula nak tunjuk pandai, semua nak tunjuk pandai. So, diorang punya rasa keberjayaan dia tu terhadap benda yang dia boleh nak jimat. So, I pun tak faham benda ni. Tapi dia duduk dalam darah Chinese. Faham. Jadi, how it affect you right now? How semua you punya pengalaman tadi tu effect on how you punya approach dalam kerja you sekarang?